Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak ajar cara nak guna template gaya UKM. Okey, jadi kepada pelajar UKM kan, tak kisahlah dia pelajar master ke, PhD ke, degree sekalipun, kalau dia perlu buat thesis, thesis dia perlu format mengikut gaya UKM. Tapi itulah pelajar-pelajar UKM ni pun ramai lagi yang tak reti nak guna template gaya UKM. Jadi saya ajarlah hari ni dalam video ni macam mana nak pakai template gaya UKM ni dengan cara yang betul. Okey, jadi apa yang saya buka ni adalah bila kita dah buka template gaya UKM tu, dia akan keluar macam ni lah. Dia boleh tengok lah satu persatu dia punya content dalam template ni. Okey, jadi macam mana nak dapatkan template gaya UKM ni, dekat mana? Okey, kalau Google dia ada beberapa tempat. Kalau Google dia gaya UKM, dia akan keluar yang macam ni. Saya biasa buka dekat sini lah, dekat pusat siswazah ni. Dia ada keluar kat sini. So template kalau dalam Microsoft Word punya dia ada dua lah, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Tapi kalau awak download dari website yang ini, Pusat Siswazah, awak akan dapat version 14 yang lama sikit. Tak lama sangat tapi lama sikit lah, version 14 Melayu dan English. Okay, kalau awak cari yang ni, pelajar pasca siswazah UKM, buka dari segi dari website yang ini. Okay, dia akan masuk kepada bahagian ni lah. So, kalau awak download thesis gaya UKM dari sini, awak akan dapat file tu dalam bentuk template gaya UKM version yang 15 lah, yang paling baru. So boleh buka kat sini, download yang kat sini lah. Mana-mana version pun tak kisah pun sebenarnya, dia taklah terlampau berbeza sangat, ada sedikit perbezaan dari segi bold saja. Tapi nak pakai antara 14 atau 15, dua-dua masih lagi relevan lah. Tak kisah nak download yang ni atau yang sebelum ni. Okay? Boleh pakai dua-dua. So apabila kita dah download, kita kena faham dulu macam mana bentuk template tu. Sekejap, saya cari dulu. Okay, kalau nampak dekat sini, saya ada yang ni 15, 14, yang 13, 12 ni pun saya ada. Okay, kalau dari segi logo, Microsoft ataupun Microsoft dia dah update, dia barulah logo. So logo kalau macam ni, dia tak ada dash ni, maksudnya dia adalah DOCS. Maksudnya dia adalah satu dokumen Word lah, yang mana kita boleh edit sebagainya tu. Dia tak ada dash. Tapi kalau ada dash macam ni, dia adalah DOTX. DOTX adalah satu bentuk template, yang mana yang kita boleh pakai as a template lah. Tapi template ni kita tak boleh edit. Walau bagaimanapun kita bolehlah buka template ni. Bila kita buka, kalau double klik buka, dia akan buka sebagai DOCX lah. Maksudnya kalau kita boleh edit lah kat sini, boleh edit dan boleh save. DOTX dia takkan buka sebagai DOTX. Maksudnya kita tak boleh edit dan save, replace kepada template yang asal tu lah. Dia akan buka sebagai DOCX. Okay, faham kat situ So boleh try download dulu, lepas tu boleh buka lah. Okay, tu yang pertama. Kena tahu dekat mana nak dapatkan template. Okay, yang keduanya macam mana nak pakai template ni. Kalau saya buka tadi, cara pertama nak pakai template, kita boleh buka template ni dan kita boleh directly edit terus dalam ni, tak ada masalah. Pelajar-pelajar yang mungkin malas nak fikir apa, buka template boleh terus edit dalam ni lah, tak ada masalah pun. Cumanya bila diedit dalam template yang ini, dia bukan template tau, cuma dia adalah DOCX yang buka daripada template, boleh edit dan save. Okay, cuma isu bila edit terus dalam dokumen yang macam ni, dia kena delete lah part yang tak berkaitan. Maksudnya yang bukan part yang thesis dia punya, dia kena delete semua sekali. So agak payah sikit lah nak detect. Kadang-kadang payah sikit nak tahu penulisan kita dengan penulisan yang sedia ada dalam dokumen ni. So kita confuse pula nanti kan macam mana nak delete. Okay, so kita adalah cara yang kedua. Itu cara kedua adalah kita boleh attach template kepada dokumen yang baru, dokumen yang kosong, ataupun thesis kita dah siap tulis tapi tak apply lagi template gaya UKM. Jadi kita boleh attach template masuk dalam dokumen itulah, tanpa perlu kita delete bahagian-bahagian yang tak perlu lah. Lagi mudah lah bagi saya lah, cara macam tu lagi mudah. Okay, contoh saya ada dokumen baru kan, saya ada dokumen baru. Okay, ni cara nak attach template. Yang pertama kita kena ada developer. Cuba check dekat Windows ada tak developer. Kalau tak ada, kena adakan lah. Tapi kalau untuk MacBook, dia lain sikit, dia tak ada developer pun tak apa, dia dekat bahagian tools, bawah tu dia ada template lah, tempat bahagian template. Okay, untuk Windows, yang pengguna Windows, kita kena ada developer.
Jadi nak keluarkan developer ni kena right click dekat bahagian ni, boleh tekan custom master ribbon. Okay. In case tak boleh nak right click kat bahagian atas ni, boleh pergi dekat file, option, kat sini ada custom master ribbon. Lepas tu scroll bawah sikit, jumpa dekat bahagian developer. So boleh tick dekat sini, tekan OK. So kita dah ada lah developer dekat atas ni. Kemudian kita boleh attachkan template yang kita download tadi lah. So tekan kat sini, document template, attach, cari template yang kita download tu tadi. Contoh saya pakai BM punya lah. Kayu UKM BM version yang 15. Open. Dia ada nama kat sini. Kita tick sekali dekat sini. Automatically update document styles. Ni untuk memastikan style-style daripada gaya UKM tu akan masuk. Sekejap saya buang balik. Saya tak jadi. Kita tengok kat sini. Style tu adalah bahagian yang inilah. Nampak dia ada banyak style semua kan. Yang ni kalau kita buka dokumen kosong, dia tak ada benda tu. Style tu semua dia tak ada lah. Dia ada yang basic saja, yang default daripada Microsoft Word saja. Yang gaya UKM tak ada. Jadi kita kena bawa dia ke dalam dokumen yang ni. Tu cara dia dari sinilah tadi. Attach. Cari yang template yang kita download tu. Okay, masukkan. Tick dekat sini. Tekan OK. So bila dah masuk tu, nampak automatik segala style-style daripada gaya UKM tu akan masuk dekat sini. Dan kemudian segala design-design pun akan terikut sekali. So sebab tu penting untuk masukkan the whole template lah ke dalam dokumen baru kita. Bukannya copy-copy saja daripada template, paste dalam thesis kita. Cara tu dia tak membawa semua sekali dalam kita punya dokumen. Okay, dia akan bawa certain part sahaja. So kalau attach the whole template, dia akan bawa semualah termasuk sekali dengan design. Okay, saya nak tukar compatibility mode. Yang ni tak ada kaitan pun, cuma komputer saya dia buka dalam compatibility mode. Okay, jadi yang seterusnya, lepas kita dah attach, apa lagi yang perlu kita check untuk gaya UKM. Okay, dalam gaya UKM dia ada mention beberapa perkara. Jadi yang perkara pertama kita kena check adalah size paper lah. Kita check dulu size paper. Kalau kita scroll dekat bahagian ni, jap saya cari. Dia mention dekat sini paper kita mestilah dalam A4. Okay, dalam ni mesti dalam A4. Sebab universiti dekat Malaysia ni hampir semua pakai size A4. Sebelum ni macam UPM ada pakai B5, tapi sekarang pun dia dah set kepada A4 juga. Jadi hampir semua universiti lah dekat Malaysia ni pakai A4. Kita tak ada pakai size lain. Jadi make sure kita punya dokumen ni set terus layout dia size dalam A4. Bukanlah kebanyakan, saya pernah je nampak banyak kali pelajar terlupa nak set size A4, dia set kepada size letter. Mungkin default dia dalam letter, so dia terpakai size letter. Ni menyebabkan the whole dokumen dia salah size dan juga menyebabkan semua measurement dalam dokumen dia jadi salah. Jadi tak betul lah dia punya format dia, sebab dah salah daripada awal lagi. Jadi kalau nak betulkan, boleh tukar dekat A4 kat sini. Kalau in case kata nak tukar kepada default, boleh tukar terus more paper size kat sini, set A4, set as default kat sini. So setiap kali buka dokumen baru pun dia akan jadi dalam bentuk A4 lah. Okay, itu yang pertama lah, kena check A4. Yang kedua, kita buka guideline, kita baca, dia beritahu tentang margin. Okay, margin ni belah kiri 38 mm, belah atas 3, kanan dengan bawah 25. Okay, ni adalah value-value dia lah. So make sure kalau kat sini dokumen kita ni, make sure dia punya margin dia adalah betul lah. So kena pergi custom margin, kena tukar value yang tadi lah 3.8. Tadi dia tulis 38 mm lah, tulislah 3.8 cm kat sini, tulis je cm, tak ada masalah. Ni atas 3, yang ni 2.5, 2.5 value macam ni. Kalau dalam inci tu tak berapa nak tepat, sebab tak boleh nak tulis tepat lah, tapi kena tulis kat sini cm lah. Okay, cm semua dah jadi macam ni, tekan OK. So kita dapatlah hasil template gaya UKM. Maksudnya kita dah follow margin dengan size mengikut gaya UKM. In case kata ada komputer yang pakai inci, nak tukar kepada cm, boleh buka tadi apa, file, option, pergi dekat advanced, scroll bawah sikit sampai jumpa bahagian display ni, tukar kat sini daripada inci kepada cm. Okay, mudah sikit lah untuk setting the value lah. Okay, tu perkara yang kedua. Yang ketiga, kita kena check kat sini, dia beritahu nombor halaman berada di atas kanan
dan jarak dia adalah 15 lah, 15 mm, 1.5 cm dari birai atas. Okey, yang 25 ni dia daripada margin lah. So setting value dia tak perlu dah sebab dia dah follow the margin. Tapi yang ni kita perlu set. Okey, macam mana nak set benda ni? So kalau double klik dekat header dia ataupun footer, dia akan keluar bahagian ni, header footer ni. Jadi kena set value dekat sini adalah sebanyak 1.5. Okey, atas sajalah sebenarnya, tapi saya tengok template tu dia buat atas dengan bawah, so kita ikut je lah, tak ada masalah. So kalau saya buka template ni, saya check, dia set value dia 1.5, 1.5. Okay, tu adalah Kaya UKM punya value lah. Okay, selesai untuk setting yang awal-awal. Okay, tadi kita dah masukkan template tu ke dalam dokumen kita, jadi sebenarnya kita dah boleh pakai dah template Kaya UKM ni. Okay, kalau saya pakai dekat sini, saya masuk bab 1, pendahuluan kan. Saya boleh buat nombor 1, konten bawah dia. Lepas tu saya nak masuk konten yang bawah lagi 1.2, ada lagi 1.3, bawah 1.3 in case saya nak ada anak dia 1.3. Dia lagi 1.3+1, bawah dia 1.3.2. Semua dah boleh pakai daripada apa yang dah di-set daripada yang dekat atas ni lah. Jadi pakai sahaja. Semua tu dah ada dalam setting. Tak perlu kita nak fikir-fikir dah nak setting ke apa, sebab dia dah setting dalam template yang kita dah masukkan tadi. Okay. Untuk bahagian-bahagian depan ni, yang bahagian-bahagian depan ni biasanya saya kata senang copy je lah. Copy sebabnya dia tak ada apa-apa sangat yang perlu dibuat, ataupun nak kata tak ada apa yang perlu disetting lah. Sebab kalau nak buat sendiri nanti susah pula, sebab dalam table of content ni kita ada field code. Dia ada field code yang mana field code ni akan menentukan design table of content tu. Jadi kalau kita tak bawa sekali code ni, kita masukkan table of content sendiri, takut nanti dia tak jadilah design yang betul. Sebab daripada code ni yang akan menentukan dia punya leveling. Jadi kalau tak bawa ni sekali, table of content takkan jadi. Tapi kalau reti nak tulis sendiri tak ada masalah. Tapi kalau untuk senang, kita copy je. Jadi cara nak copy dia macam mana? Cara saya nak copy, kalau tak nak ada isu kita copy daripada awal bab 1 ni. Copy daripada sini. Okay, tarik je. Okay, sebelum tu kita ada benda nak beritahu. Biasa kalau dalam buat format ni, saya akan buka benda ni lah. Nama dia formatting marks. Supaya saya tahu keadaan dokumen saya, ada benda apa dalam dokumen ni. Yang ni bab 1 ni dia pun hidden. So kita akan nampak lah kat sini. Okay, tu yang antara yang benda yang perlu diambil tahulah. So copy daripada sini, daripada bab 1 ni, copy je sampai ke atas. Sampai sini, copy, masuk ke dokumen yang baru ni. So dia akan masuk dalam keadaan tanpa ada sebarang isu lah. Okay. Apa isu yang saya maksudkan, in case kata dia tak nak copy dari bab 1, boleh je, tak ada masalah pun. Saya pun memang selalu buat macam tu. Cumanya risau orang tak reti nak adjust ni, dia akan mengganggu sikit lah. Contoh saya copy daripada senarai singkatan sebab saya tak nak senarai case ni. Saya copy dari sini. Dan bila saya masukkan dekat sini, nampak dia ada isu-isu apa, dia punya title tu akan muncul dekat setiap page yang belakang-belakang ni. Jadi takutnya berlaku panik lah. Kenapa saya punya dokumen jadi macam ni kan. Saya reti je nak baiki, tapi mungkin orang panik terus tak reti nak baiki dah. Cara nak baiki dia, saya kena buang ni lah, same as previous ni. Untuk daripada page pengakuan ni, saya kena buang same as previous. Dekat sini, double klik dekat header, dia akan keluar bahagian ni. So buang atas ni dengan bawah. So boleh buang lah yang ini. Lepas dah buang, kita masukkan balik page number dia. Pergi page number, top, letak dekat kanan. Tapi nombor 2 kan, nombor 2 kena tukar juga kepada nombor Roman. Okay. So dah habis dekat sini tadi. Nak masuk bab 1, kena letak section break. Wajib letak section break kat sini. Section break next page, pergi dekat layout, break, section break next page. Baru kita masuk kepada bab 1. So bab 1 pun sama, kena format page number dia kepada 1, tukar nombor 1. Dan Kaya UKM juga, dari segi page number, dia tak nak ada page number dekat bahagian setiap kali
bab baru. Maksudnya bab 1 ni dia tak nak ada page number. Jadi cara dia bukan kita remove padam ke apa, bukan. Kita kena tick dekat sini saja, different first page. Okay, bila kita tick dekat different first page, bila copy dengan cara kedua tadi, dia ada isu macam ni pula. Jadi cara dia sama juga. Kena buang link to previous ni, atas dan bawah. Buang title. Okay, dah jadi macam ni. Lepas tu barulah boleh ada the next page and so on lah. Jadi contoh nak masuk bab 2 pun sama juga. Kena masukkan section break. Dah ada section break. Kat nombor yang ni dia akan jadi nombor 1 balik biasanya. So kita kena format balik lah. Format page number tu. Continue from previous section supaya nombor tu bersambung semula. Jadi nombor 3 lah kat sini dan jadi nombor 4 dekat sini. So kita dah boleh masuk bab 2 kita dekat sini. Okay. Yalah, dah jadi macam tu. Ni secara basic lah penggunaan Microsoft kita punya template lah. Template gaya UKM. Okay. So ni cara nak copy bahagian yang depan lah. So nak senang, tak nak ada isu-isu yang isu-isu yang saya cakap tadi, ada title lah apa semua tu, copy daripada template tu, daripada bahagian bab 1 ni. Copy dari bab 1 ni, naik terus sampai title. Lepas tu dah boleh paste dengan tak ada isu-isu yang besar lah. Okay. Lagi satu, kalau nama kita kat sini, nama kita kalau panjang, dia ada tulis kan, pastikan nama sebelah kanan selari dengan perengah atas. Jadi kalau nama kita panjang macam ni, kena tarik ni lah. Tarik, bagi selari dengan atas, bagi dia satu line saja. Jadi macam ni. Okay. Ni antara arahan-arahan dia lah yang disuruh. Okay. So sedikit berkaitan dengan permulaan bab. Okay, permulaan bab syarat dia kita kena ada heading 1 setiap kali nak mula bab. Okay, contoh kat sini saya masuk bab 1 kan. Saya kena letak dulu yang merah ni. Yang ni wajib letak sebab nanti kalau tak letak ni dia ada isu. Contoh saya pergi dekat bab 2 lah. Saya buka dekat template lah nak tunjuk. Untuk bab 1 ni tak ada masalah. Dekat bab 2 ni dia ada isu sikit. Contoh saya buang mula ni. Saya tak letak nombor yang merah tadi. Apa berlaku? Ni bab 2. Tapi dia punya nombor dah jadi 1.1. Dia dah jadi 1 balik sebab dia tak boleh detect dia punya bab lah nombor berapa. So daripada rajah punya dia pun dia akan jadi nombor 1 juga. Sebab dia tak boleh detect dia punya ni dalam bab berapa. In case kata dia ada letak heading tapi nombor depan tu dia terpadam ke apa, ni dah jadi heading dah. Okay, nombor sini pun tak betul lagi. Tapi kalau nombor rajah dia akan jadi 0.1 sebab dia dah detect ada heading tapi dia tak detect nombor pada heading tu. So dia akan jadi kosong lah. Okay. So kena pastikan setiap kali masuk bab baru tekan yang heading 1 ni lah, yang merah ni. Okay, duduk dekat atas ni. So nanti nombor yang lain pun akan jadi betul. Dekat sini nombor rajah akan jadi 2.1. Pengenalan ni pun dah bab 2 dah betul dah nombor 2 dekat sini. Dan seterusnya lah. Tu kena pastikan. Pada awal sekali kena pastikan setiap kali masuk bab baru. Bab 3 nampak dia ada yang merah ni. Bab 4 semua kena ada. Kalau tak ada dia tak jadi nanti. Okay, make sure yang tu lah. Dan kena pastikan setiap kali nak masuk bab baru pun kena ada section break kat sini. Ni untuk pastikan jarak dekat atas ni betul. Satu, sebabnya jarak dekat atas ni dia ada setting dia. Dia kata kat sini jarak dia mestilah 50mm dari birai atas. Okay, semua permulaan tajuk bab hendaklah dia type 50mm. Tapi kita tak set dia melalui margin. Kita tak set dekat margin ni atas 50 5cm tak letak kat situ sebab Dr. Mazhar dia setting margin value dia by sini dekat before. Jadi kalau nak setting the value tu tak payah ubah dekat margin lah, dia dah setting siap-siap kat sini. Tapi syarat dia kena ada section break supaya jarak dia akan jadi betul nanti. Dan satu lagi syarat untuk kenapa perlu ada section break ni, supaya nombor dekat setiap kali bab ni dia hilang lah. Kalau tak letak nanti nombor tu tak jadi. Okay, tu kena make sure lah perkara-perkara yang macam tu. Okay, seterusnya untuk bahagian part depan ni. Okay, part depan ni kan, contoh kita nak masuk daripada bab 1. Saya tunjuk balik daripada awal. Okay, macam mana nak masuk bab 1 ni?
Okay, kita tulis je dahulu pendahuluan. Okay, lepas tu kita boleh apply saja bab 1 kat sini. 09A level 01. Bila kita apply ni, automatic nombor bab tu akan keluar. So kita tekan shift enter 3 kali. Shift enter kan, dia nama dia line break. Shift enter ni supaya dia duduk ke line tu ke bawah lah, tapi dia masih lagi dalam paragraf yang sama supaya dia tak ada apa-apa isu lah. Maksudnya dia masih lagi paragraf yang sama supaya nanti dalam table of content dia akan berada dalam line yang sama. So inilah antara function untuk menggunakan line break. So jangan guna enter tapi guna shift enter. Okay, untuk bahagian yang ni pula 1.1, okay, cara penulis dia, kita kena tulis huruf kecil. Maksudnya hanya capitalize each word. Maksudnya kat sini perkataan depan sahaja yang besar untuk setiap perkataan. Contoh ini ni sepatutnya kena I dia kecil lah kot. Saya pun tak tahu nak tulis apa. Bab 1 lah contoh. Okay. Okay. Setiap ni kita kena tulis macam ni. Huruf dia semua kecil melainkan yang depan sahaja besar. Ni jangan tulis besar semua, tak boleh. Jangan uppercase macam ni. Walaupun dalam view thesis tu, kalau tengok dari template ni kan, dia besar semua kan, tapi dari segi penulisan kita tak boleh tulis dia semua besar. Sebabnya nanti dia ada auto besar tu. Cara kita nak tulis kena capitalize each word macam ni. Jadi bila kita apply 1.1, nampak perkataan dia akan jadi semua besar. Sebabnya dia dah setting dah siap-siap value dia dalam, salah tengok. Dekat font ni dia dah set all caps. All caps ni menandakan dia akan jadi semua perkataan tu akan jadi besar lah. Dia dah ada setting dah siap-siap. Jadi boleh tak payah tulis besar semua. Tulis je kecil, bila apply ni dia akan jadi automatic besar lah. Hal ni penting sebab dalam table of content kita tak nak perkataan tu jadi besar. Contoh, saya tambah yang kedua. Pendahuluan. Yang ni, saya tunjuk. Okay, pendahuluan pertama ni saya tulis semua kecil. Saya apply 1.1. Okay, dia akan jadi besar. Yang ni saya tulis semua besar. Okay, saya apply 1.1. Okay, nampak sama je, tak ada masalah. Tapi dalam table of content, kalau saya update, okay, yang atas jadi semua kecil macam ni. Yang 1.2 ni jadi semua besar. Yang ini yang kita tak nak sebab dalam table of content kita nak semua clean lah. Clean perkataan semua tu. Hanya perkataan depan saja yang besar. Yang ni kita tak boleh ada macam ni. So jadi salah lah. Okay, kena make sure, kena pastikan perkataan tu, tulis tu perkataan kecil saja. Jadi untuk level yang seterusnya tu tak ada masalah lah. 1.4 ni dia tulis kecil pun tak ada masalah. Okay. Okay, seterusnya. Apa lagi nak check? Untuk nombor-nombor lain tu sama je lah cara dia. Kena tekan dekat sini, contoh dekat mana tadi? Kat sini contoh kita nak 1.3, kita tekan je lah yang ni. Serta bawah 1.3. Okay, untuk gaya UKM kita sampai level ini saja. Level 3 saja. Ni level 1, ni level 2, ni level 3. Dia tak ada level 4 dari segi numbering lah. Maksudnya dia tak ada nombor 1.3, 0.2, 0.1. Dia tak ada. Kalau nak buat juga level 4, kita kena pakai ABC macam ni. Dia ada lah dia punya ABC. Dia tak pakai nombor 1.411 ke macam tu. Tak pakai. Bawah ABC kalau ada lagi level nak pakai, kena pakai yang Roman yang ini. Okay. Dan seterusnya lah. Tu je limit dia. Sampai 4, 5. Tapi level 4 dengan 5 tu tak pakai nombor lah. Kita pakai ABC dengan 1 Roman, 2 Roman. Okay. Faham Okay, habis dekat bahagian setting, kita punya heading secara simple. Okay, kita belajar pula cara nak pakai style ni macam mana. Okay, cara saya belajar, cara saya awal-awal dulu, cara saya nak belajar cara guna template gaya UKM ni, saya belajar macam ni. Saya buka template. Okay. Saya buka dari awal ni, saya check, saya tekan saya punya ni, saya tengok dekat style saya, ataupun boleh letak dekat tepi ni pun boleh, buka arrow kecil ni, letak dekat tepi, tengok dia pakai apa. Okay, nampak dia ada kulit depan tajuk kat sini, nampak dia pakai yang ni. Kemudian nama ni pula tekan, dia pakai apa, kulit depan nama. Yang ni pula tengok dia pakai apa. Okay. Lepas tu yang ni tajuk ni dia pakai apa, tajuk halaman. Nama ni pakai nombor 2, yang ni pakai nombor 3.
Yang ni pakai nombor 4. Okey. Pengakuan ni dia pakai nombor 5A. Yang ni pakai 10 normal. Title untuk tarikh ni dia pakai 5B, nama pakai 5C, nombor pelajar pakai 5D. Tapi yang part-part depan ni semua kopi kan, so tak payahlah nak kisah sangat pun. Cumanya kena ambil tahu je lah sekadar untuk pengetahuan. So yang ni perhargaan ni kena pakai 6A, yang ni pakai 6B, 6C dan seterusnya lah. Okay, apa beza antara template yang ini dengan 14? Beza dia dekat sini je. Sebelum ni Dr. Mazhar dia bold terus siap-siap dekat bahagian perhargaan ni, pengakuan, dia semua dah bold dah. Tapi untuk the latest template dia buang bold ni. Okay, so kalau tekan nampak dia tak ada bold, jadi kita kena manually bold dekat sini lah. Macam tu perhargaan ni nampak kita pakai, kalau kita tekan last sekali pun dia tak ada bold, kena manually bold. Jadi bila kita update dekat table of content ni, okay, nombor kat sini, bahagian sini bold, tapi bahagian nombor Roman ni dia tak bold lah. Beza dengan template yang 14, saya buka Okay, kalau dari segi template yang 14 ni, Dr. Mazhar dia siap-siap bold dekat sini semua. Maksudnya kalau saya tekan pun dia still bold lah, tak perlu manually bold one by one. Cuma isunya bila kita update table of content, nombor ni akan bold juga. So dia ada beritahu lah arahan dekat sini, manually unbold nombor halaman bukan 5 setiap selepas update. Saya kena unbold lah satu persatu nombor ni. Ni kalau version yang 14 lah. Jadi version yang terbaru yang ke-15 tu, dia dah buang bold dekat bahagian header ni. Heading dia ni semua dia dah padam bold secara manual. Dia apply dia buang dekat style dia punya bold tu, tapi dia buat manually dekat dia punya itulah. Dekat sini ada contoh pakai 9, dia tak ada bold, so dia manually bold dekat sini, so that dia akan bold dekat sini, tapi nombor-nombor ni tak bold. So nanti tak perlu unbold manually setiap kali update tu, nak kena unbold lah. Okay, macam tu. Okay, faham. Jadi saya sambung tadi, macam mana saya nak belajar one by one lah. Saya tengok dia punya style tu dekat mana. Okay, in case reverse, cara nak belajar secara reverse, tadi kita tengok satu-satu kan, dia guna apa. Sekarang ni kita reverse cara, saya nak tahu benda ni pakai dekat mana, macam mana saya nak tahu kan. Jadi cara dia boleh select dekat sini, right click, boleh tekan select all, nanti dia akan pergi dekat tempat tu lah. Ada pergi pula kat sini, yang ni dah last lah, jauh sangat. Mungkin dekat sini kan, contoh kalau saya tengok, okay, dia pakai 10. Mungkin kalau nak tengok 15A ni, select dia tengok apa gimana. Okay, dia pakai dekat jadual, caption jadual contohnya. Macam itulah cara nak menggunakan penggunaan template lah. Cara nak belajar cara guna template. So kena satu persatu lah tengok. Yang ni bab ni guna dekat mana, listing guna dekat mana, normal 1 dekat mana, 11 dekat mana, 12 ni jawi semua ni dekat mana, dan sampai habis lah. Okay, cuma saya inform secara basic je lah dekat mana setiap satu. Okay, biasa perenggan pertama kita tak akan ada indent lah. Kita rapat ke tepi kat sini, tak ada indent, kita akan pakai 10. Kalau second perenggan, kita ada perenggan yang kedua, kita kena pakai 11. Dia ada indent. Yang 10 tak ada indent, 11 akan ada indent. Kat situ cara nak pakai dia lah. Untuk ayat Al-Quran dia ada 12A lah jawi. Bawah dia ada maksudnya. Perkataan maksudnya tu pun ada style dia 12B. Dan juga maksud ayat tu kena pakai 12C. Okay, untuk rajah. Rajah ni kita kena set sebagai inline with tag dulu, supaya position dia tak lari lah, supaya position dia fix dekat situ. Jadi cara kita bila kita dah tukar inline with tags, baru kita boleh apply nombor 15. Nombor 15 ni supaya position dia jadi center. Okay. Untuk caption pula, kalau kita kena baca kat sini tulis apa. Hanya jika tajuk rajah satu baris pakai 15 di center dengan ada sumber dekat bawah. Tapi kita akan pakai 15C kalau tak ada sumber. Okay. Dan kalau ada sumber ni, sumber pun kena pakai 15C. Okay, apa maksud dekat sini? Kita ada 15 A, B, C, D, E, F. Okay, kita ada C, D, E, F lah untuk rajah. Okay, dekat mana nak pakai C, dekat mana nak pakai D.
Okay, C ni untuk sumber. Maksudnya kalau ada sumber dekat bawah, kita kena pakai 15C dekat sini. Tapi in case sumber ni tak ada, tapi yang ni hanya ada satu line sahaja, ni je contoh macam ni. Ni je dia punya caption. Maka yang ni kita kena pakai 15C lah untuk ada jarak dekat bawah dia. Tapi kalau ada sumber bawah dia, macam ni kan, ada sumber bawah dia. So yang atas ni kita kena pakai 15D supaya jarak tu tak ada. Jarak dia kecil lah. Yang bawah ni baru pakai 15C. So yang ni C, yang ni D. Tapi kalau sumber tak ada, yang atas ni kena pakai C. Okay, faham Harap faham lah. Okay, kemudian kalau gambar tu, caption dia panjang macam ni. Macam ni. So yang di antara E atau F, kena pakai E kalau tak ada sumber. Kalau ada sumber dekat bawah dia, E kalau ada sumber. So kalau ada sumber, dia kena pakai C lah. Okay. Tapi kalau tak ada sumber, kita kena pakai 15F. Okay. Faham Okay. Ada beberapa perkara dalam template 15 ni yang sedikit berbeza antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Yang ni saya ada buat sedikit modification, dari segi setting template tu. Kalau nak ikut bolehlah ikut, tak nak ikut tak ada masalah. Okay, kalau saya buka template bahasa Inggeris, ni template bahasa Inggeris kan. Kalau saya tengok kat sini, dia punya setting value atas 20, bawah 20. Untuk perenggan ni pun dia set atas 20, bawah 20. Okay, yang ni pun atas 20, bawah 20. Jadi cara dia, tapi untuk bahasa Melayu punya, dekat sini, Dr. Mazriha tak set atas 20. Kat sini pun dia tak letak, dia letak 18. Yang kat sini pun dia tak letak 20 juga dekat atas, dia letak kosong. Apa jadi kalau kosong? Nanti kalau contoh in case kata kita letak, contoh ni tak ada sumber kan, kita nak pakai 11. Dia jadi tak ada jarak pula dengan perkara yang dekat atas dia. Yang ni agak susahkan sikit lah, sebab dia tak ada jarak tu. Jadi nak mudah, saya letak sendirilah jarak tu. Saya ubah dekat kita punya template yang dah masuk tadi. Jadi cara nak ubah dia, saya normally bila saya dah masuk awal-awal tadi, saya ada tick kan. Saya akan buang dulu tick ni semula, supaya dia tak link dengan template yang original tu. Bila kita kekalkan tick ni, kalau kita buat modification, kita tutup dokumen, dia akan jadi balik seperti mana template yang asal. Jadi kalau saya buang ni, dia tak link lah dengan template asal. Kalau saya buat modification pun, modification tu akan kekal lah. Dia tak akan kembali kepada template yang asal. So buang tick, tekan OK. So apa perkara yang saya akan ubah? Ada 7 lah perkara. Yang pertama dekat 1.1 ni, yang bahagian apa tadi? 9B, level 2. Okay, 9B ni, saya akan modify dia. Saya akan modify, mana tadi? 9B yang ni, saya akan modify. Format, paragraph, saya tambah 20 kat sini. Yang lain tak payah ubah, spacing biarkan je single. Saya tambah 20 saja. Tekan OK. Kemudian lagi, yang ini, saya ubah 20. Lagi, yang ini, saya tambah 20 dekat atas. Lepas tu yang ini, okay, sampai inilah daripada 1.1, 1.1.1, A sampai 1 Roman. Kemudian bahagian yang ini, 10 normal ni, saya ubah juga, tukar 20. Ni dia sebab template lama dia pakai 18. So, saya sebabkan value-value lain dah tukar 20, saya tukar 20 jugalah untuk sini. 11 ni pun sama, tukar atas dia 20. Okay. Dan satu lagi, value ni saya tak pasti kenapa Dr. Mazhar tukar. Antara E dengan F ni, Dr. Mazhar ada tambah value sikit, yang mana saya tak suka value dia. Dia jauh. Okay, E nampak dia rapat kan, tapi F tu terlalu jauh sangat macam ni. So saya ubah F lah. Saya ikut value E. E dia setting 1.73 kan. So saya ubah dekat 15F ni, saya modify. Saya tukar value dia kepada 1.73 juga. Supaya sama lah. Okay, cuma value bawah je lah yang akan beza. So E, F ada tambahan jarak ke bawah lah. Okay, macam tu. Okay, itulah antara perkara-perkara yang saya ubah dari segi dia punya setting lah. Okay, kemudian dekat kita punya, tadi saya ajar untuk gambar kan, ABC, DE,
C, D, E, F kan. Okay, untuk A, B, C, A dengan B pula apa beza dia? A untuk rajah pula untuk jadual. 15A untuk jadual yang hanya ada satu sahaja line. Tapi kalau ada dua line, kena pakai 15B. Dia akan jadi macam ni lah. Okay. Dan bawah ni, bawah jadual ada caption ada sumber, boleh pakai 15C. Jadi macam ni lah. Okay. Tu berkaitan dengan caption jadual. Okay, macam mana pula kalau nak buat table gaya UKM? Table gaya UKM, contoh saya masukkan table. Okay, table ni tak follow gaya UKM. Macam nak jadi bentuk gaya UKM macam ni? Cara dia ada design tau. Pergi table design, buka sini. Dia ada bagi design table untuk gaya UKM. Dia ada 01 gaya UKM, 02 gaya UKM. Saya suka ambil yang ni lah, yang 01 ni. So bila apply tu nampak dia akan ada line atas dan bawah sahaja. Dah jadi bentuk gaya UKM lah macam ni. Okay. So table ni, teks dalam, kalau ada teks dekat dalam dia, teks dekat dalam ni pun kena apply ikut gaya UKM. Contoh belah sini saya nak duduk belah kiri contoh. Saya apply kat sini. Kotak isi kiri nombor 21. Yang tengah ni mungkin saya nak center, set 20. Yang ujung ni mungkin saya nak letak belah kanan. Boleh letak kotak isi kanan 22. Yang ni mungkin saya nak letak bulat 21A. Yang ni justify contoh 23. So dah jadi dah. Konten dalam table saya dah ikut format gaya UKM. Dan jarak-jarak dia pun semua dah ikut gaya UKM. Jangan pelik lah kalau jarak dia terlalu rapat ke apa. Ini adalah dia punya gaya UKM lah. Okay. So daripada sini, macam mana pula nak buat caption? Macam nak buat list of figure dengan list of table? Macam mana nak hasilkan list of figure dengan list of table dalam gaya UKM? Jadi cara nak setting dia, kita kena masukkan caption lah. Okay, sebelum tu untuk table tadi saya lupa nak beritahu. Bila saya masukkan table, biasanya saya akan pendekkan sikit dia punya height kepada 0.4. Dan semua table saya suka auto fit window supaya dia follow margin lah. Follow margin dan tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Auto fit window ni cantik lah sikit. Okay. Okay, kita kembali kepada cara nak buat caption. Okay, table ni kalau nak masukkan caption, kita boleh right click dekat dia. Right click, insert caption. Lepas tu kita pilihlah label jadual ke, rajah ke. Tapi kalau tak ada label tu, boleh add new label. Tulis je jadual. Ataupun rajah. Macam tu. Boleh tulis je. Lepas tu tekan OK. Lepas tu kena set juga dekat numbering. Nanti kalau dia baru tulis label, dia akan tulis jadual 1 sahaja. Dia tak ada nombor belakang-belakang lah. Jadi kena setting dekat numbering ni. Kena tick dekat include chapter number. Okay, chapter number ni dia akan follow kepada nombor heading 1 yang merah tu tadi yang saya beritahu awal tadi. Sebab tu penting kena ada benda tu. Kalau tak, nombor dia jadi tak betul. So kena tick dekat sini, set sebagai heading 1 dan juga period lah as a separator. Tekan OK. So dia akan jadi macam ni lah. Kalau bahasa Inggeris kena set as figure ataupun table lah. Kena pandai-pandai lah kat situ. So jadual ni dia akan keluar nombor macam ni. Tekan OK. Tapi saya salah setting ni. Kena set balik. Insert caption. Kalau jadual mesti duduk atas. Kalau rajah baru duduk bawah. So tekan OK. Okay. Ni dah salah lah. Ni kena atas. Ataupun cara senang. Kalau malas nak insert caption melalui right click dekat sini. Saya biasanya pergi buka je reference dekat atas ni. Okay. Saya tekan reference. Nanti dia keluar insert caption dekat atas ni. Okay, bahagian insert caption ni. Tekan je kat sini. So kat sini tak perlu fikirlah nak letak atas ke bawah ke apa. Kita tekan dekat tempat yang kita nak letak tu. Contoh dekat atas, insert caption. Terus dia keluar macam ni. Boleh letak terus. Okay. Lagi mudah lah. Contoh rajah ni kan kita nak letak bawah dia. Insert caption. Pilih rajah. Terus tekan. Sudah keluar lah. Okay. Kemudian masukkan caption tadi. Kena tekan tab sekali. Rajah pun sama, tekan tab. Baru tulis dia punya caption apa. Lepas dah apply apa dia punya caption, baru apply dia punya style. Contoh kat sini ada satu line, kena 15A lah. Kalau dua line, 15B. Yang ni, samalah tadi fikir. Kalau tak ada sumber bawah dia, kena pakai 15C. Kalau ada sumber, kena 15D, sumber tu 15. Sumber tu 15C lah. Okay. Tapi kalau line tu lebih daripada satu, antara E atau F. Okay. Senang je kan. Tapi kalau caption gambar ni boleh letak cara macam saya cakap tadi. Tekan insert caption sini ataupun boleh right click dekat gambar tu insert caption. Sama je, mana-mana boleh.
Okay, lepas dah siap kita masukkan caption ni tadi, untuk rajah, jadual semua, boleh pergi dekat senarai ilustrasi yang kita dah copy awal-awal tadi. Right click je kat bahagian ni, update field, update entire table. Okay. So dia akan update lah. Nampak yang ni dah masuk rajah baru yang saya masukkan tadi. In case kalau ada gambar, ada caption yang kita perlu masukkan as a gambar, boleh tulis dalam caption tu sebagai gambar lah, dan update juga dekat sini. Kalau tak ada gambar, boleh padam je semua benda ni. Okay. Sama juga dengan jadual, pergi kat sini, update field, update entire table lah. Kalau contoh yang sekadar berubah tu hanya page number saja tanpa efek kepada susunan ataupun ayat-ayat dekat caption tu, boleh update page number only. Macam tu dia option dia lah. Dan juga dekat table of content, cara nak update, bila kita dah setting heading semua dah betul, nombor-nombor semua dah betul, pergi balik dekat kandungan, right click, update field, update entire table. So dia akan update lah mengikut kita punya table of content yang kita dah susun by heading. So kita boleh tengok susunan dekat kita punya heading tu betul ke tak melalui navigation pane yang tepi ni lah. Boleh buka melalui tepi ni, tekan page ataupun pergi dekat view di navigation pane tepi ni lah. Okay. Tu cara lah nak tengok kepada navigation pane. Okay, apa lagi? Okay, seterusnya kita masuk kepada satu part yang agak rahsia di sini. Kita ada satu benda lampiran. Kita ada lampiran yang mana benda ni ramai juga tak perasan. Sebenarnya sebawah daripada rujukan kita, okay, bawah rujukan kita ada satu perkataan lampiran. Yang mana perkataan lampiran ni dia dihiddenkan. Kita kena tulis perkataan lampiran ni supaya dia masuk dalam table of content kita. Tapi dia tulis lampiran dekat sini, dia set sebagai 14 TOC lampiran. Okay. Supaya di hidden lah. Tapi dia ada kat sini. Supaya apa? Supaya dalam table of content kita ada perkataan lampiran yang ini. In case kata saya pergi padam, saya tak apply the style. Okay, saya buang je lampiran ni. Lepas tu saya update table of content. Apa jadi? Perkataan lampiran tu tak ada. So, sebab tu kata perkataan lampiran ni perlulah ada kat sini. 14 TOC lampiran. So saya punya senarai kandungan akan adalah perkataan lampiran tersebut. Okay, boleh Jadi untuk lampiran pula, lampiran ni sama macam awal saya cakap tadi, kita kena tulis dia dalam bentuk tulisan yang kecil macam ni ataupun capitalize each word sahaja, maksud depan sahaja yang besar. Sebabnya bila kita apply lampiran ni, lampiran A, dia automatic adalah perkataan lampiran A tu dan tulisan dia automatic besar. Shift enter 2 kali untuk ke bawah kan dia punya title. Dia macam ni. In case bawah lampiran A tu ada lagi lampiran, tekan je lampiran yang kedua ni, lampiran A1, dia ada keluarlah A1. Okay. Kalau ada lagi bawah dia, ada keluar A11. Lepas tu contoh bawah dia baru lampiran B contoh. Bergantung lah. Kalau tak nak ada A1, A11 tu, nak pakai A sampai Z sekalipun tak ada masalah. Okay. Tu bergantung lah. So dari segi page number saya dah ajar tadi awal-awal. Buat heading dah ajar, buat caption dah ajar, update table of content dah ajar, update list of figure, list of table dah ajar. Okay, untuk ni, untuk senarai serikatan, awak tulis je nama serikatan. Contoh apa, UIA. Tekan tab sekali, tulis dia punya ni lah, mesti Islam. Tulis lah kan, saya tak nak tulis panjang. Awak tulis dia punya tu, lepas tu sambung je terus kat bawah ni. Dia punya tu, tab, sambung dia punya ni. Kalau case kata terbuang dia punya format ke apa, nak pakai format apa, dia ada tulis kat sini table of authorities. Apply ni nampak dia akan jadi seperti yang kat UKM punya lah. Okay. Apa lagi? Lampiran dah selesai, heading semua dah selesai. Mungkin ada tambahan sikit berkaitan dengan saya ada nak ajar cara buat page number lah kot. Cara page number untuk page yang landscape macam ni. Cara Dr. Mazhar ada lain sikit. Cara saya lain. Cara Dr. Mazhar lain sikit. Okay, cara saya macam mana? Cara saya, okay macam ni.
Ni cara saya lah. Okay, cara saya, yang pertama kena create the page of landscape dululah. Kena letak next perkataan apa, section break next page ni. Untuk bahagian ni, contoh saya ambil table ni lah. Table ni saya tukar kepada landscape. Okay, saya tukar orientation jadi landscape. Table ni biasanya saya akan auto fit lah. Jadi rapat ke tepi macam tu. Okay. Step pertama untuk buat nombor tu jadi landscape, nombor 12 ni kita padam lah. Kita tak nak ada ni. Okay, cara dia. Step pertama, kena pastikan margin dia betul lah. Margin dia lain daripada yang set awal tadi. Sebab margin dia akan jadi top pula 38, belah kanan yang 3. Sebab apa? Sebab top ni dia dah jadi, asalnya dia adalah kiri lah. Kiri ni yang dipusingkan. So belah sini jadi kiri, yang sini atas, yang ni belah kanan ni, bawah ni adalah kat belah sini lah. Tapi dari segi value margin ni, top dekat sini lah. Top, yang ni right, bottom, left. Kena setting value yang macam ni. Okay, tu kena pastikan. Yang seterusnya kita nak buang nombor 12 ni. Kita tak boleh buang terus ni, nanti nombor lain pun akan hilang. Cara nak buang ni, kena buang ni lah, same as previous ni. Untuk page yang ini, satu, atas dan juga bawah, dan juga page yang selepas dia kena buang. Yang ni saya buang dulu, different first page. Kena buang yang ni, satu, kena bawah dia. Okay, baru boleh padam nombor ni tanpa efek kepada page-page yang lain lah. Okay, tu yang antara yang awal. Tapi yang ni ada different first page juga. Jangan apply different first page, kena buat balik. Tadi ada different first page, so jangan bagi dia apply lah different first page tu. Okay, dah buang atas bawah, baru padam nombor ni. Okay, selesai. Yang kedua, kita masukkan page number. Nak masukkan page number macam mana? Kita kena guna page margin. Sebab kita tak boleh masuk by top atau bottom. Kita kena masuk by page margin. Yang kat sini. Kita kena masuk by vertical right lah. Sebab dia duduk belah kanan. Okay, dia keluar macam ni lah. Vertical right. So change, ni sebabkan font dia lain. Font dia salah. Kita kena tukar font dia dululah kepada Times New Roman. Size 12. Tapi arah dia terbalik. Bila arah terbalik, kita kena pusingkan dia. Biasanya saya senang, saya pergi right click terus. Saya tekan format shape. Format shape, pergi dekat bahagian yang ini. Layout and properties. Saya tukar dia punya arah tu kepada rotate all text 90 degree. And then value-value yang lain ni pun saya tukar supaya dia tak ada jarak lah. Okay. Dia tukar kosong dan wrap text in shape ni saya buang juga. So dia akan jadi macam ni. So perkataan page yang depan ni kalau ada boleh padam. So dah jadi macam ni lah. Cantik sikit. Okay, untuk dia punya exact location, saya setting dekat mau layout option. Saya set absolute position ni 1 cm. Ni saya dah ukur siap-siap dah. Okay. So dia value dia 1 cm lah. Belah sini. So kena set 1 cm. Kalau Dr. Mazhar punya cara, dia set lain sikit. Dia ada setting-setting dia. Dia setting ikut margin. Maksud kat sini 1.5 yang margin dari atas tadi kan. Lepas tu yang ni 2.5 tu margin dekat belah sini lah. Tu saya pun tak faham sangat dia punya cara buat dia. So saya suka cara saya lah berbanding cara yang itu. Okay, jadi selesai lah untuk kita buat page number kepada page landscape. Okay, jadi rasanya tu sajalah untuk cara guna template gaya UKM serba sedikit. Hampir tak tahulah dah berapa jam dah video ni. Tapi cara nak menggunakan template tu macam tu lah lebih kurang. Setiap satu kena tahu cara dekat mana apply style-style ni semualah. Okay. Untuk buat number. Okay, cara buat number saya tunjuk dah sikit. In case dalam bawah ni ada beberapa point kan. Ada beberapa point. Saya suka cara macam ni. Saya apply listing. Okay, listing. Okay, dia jadi dah macam ni. Baru saya masukkan nombor dia lah. Tak kisahlah Roman ke nombor apa. Lepas dah masuk, kita tukar 1.27. So dah jadilah listing macam ni. Saya suka listing yang ke tepi, rapat ke tepi ni. Sebab nampak lebih kemas. Dalam gaya UKM ni dia ada 2 option dia tunjuk. Saya pun tak tahu kenapa. Satu nampak dia tunjuk dari tepi. Kat sini, rapat ke tepi. Lepas tu point bawah dia ke dalam lagi kan. Yang satu lagi dia ada bagi contoh. Permulaan tu dah start dengan dalam dah. Saya tak berapa suka dengan cara yang ni lah. So saya lebih prefer cara yang atas ni lah.
start daripada tepi terus dan ke dalam. Okey, tu cara buat numbering lah. Okey, tu sajalah sebahagian sedikit berkaitan cara nak pakai template gaya UKM. Jadi bolehlah tengok dekat sini setiap satu ni dekat mana nak pakai ni, dekat mana nak pakai tu. Semua setiap satu tu dia ada tempat-tempat dia yang perlu dia pakai. Boleh faham tu dah boleh mahir dah nak pakai template gaya UKM. Okey, untuk rujukan dia tambah sikit lah. In case kata ada pakai Mendeley. Saya tunjuk kat dokumen saya lah. Ni saya tulis rujukan sini. Okay, rujukan kalau kita tulis macam ni, kita apply 24A. So kita boldkan dia. Okay. Kat bawah ni, contoh kita pakai Mendeley lah. Kita pakai Mendeley site. Ini kena setting sikit. Mungkin tak login lagi ke apa. Okay, pergi Mendeley site. Okay, kalau kita, Mendeley site pun just nak inform, kita ada Mendeley site ni, kita ada gaya UKM tau. Kat mana nak dapatkan gaya UKM tu? Awak pergi dekat PTSL. Okay, pergi web PTSL. Kat sini. Awak cari dekat bawah-bawah sikit, scroll ke bawah. Lama pula. Okay, scroll bawah sampai bahagian pendidikan pengguna. Ke bahasa Inggeris dia user education, tak silap saya. Pendidikan pengguna, tekan. Lepas tu awak jumpa bahagian-bahagian yang ni lah. Bahagian mengurus rujukan anda dan perisian bibliografi. Lepas tu kat sini bahagian, kalau nak EndNote boleh dapatkan dekat sini lah. Tekan kat sini dapat EndNote, dan adalah cara dia ajar macam mana nak pakai format gaya UKM juga ada dalam EndNote. Tapi yang tadi saya tunjuk adalah Mendeley. Okay, Mendeley dia ada bagi bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu lah kat sini. So copy lah mana yang awak nak copy. Okay. Lepas tu pergi dekat citation setting ni, awak ubah change citation style. Pergi scroll ke bawah, add a custom style, paste kat sini. So update citation style. So dia dah jadi gaya UKM punya format. Okay. So kalau awak masukkan awak punya citation kat sini kan, saya masukkan 1, saya masukkan 2, 3, saya masukkan lagi sini, semua citation saya masuk kan, dah jadilah citation ni dalam bentuk gaya UKM siap-siap. Gaya UKM punya citation lah. And then pergi balik page rujukan tadi, pergi set ni, tekan insert bibliografi, 3 titik ni, insert bibliografi, keep live update. Kalau in case kata nak bagi setiap kali awak masukkan baru, okay, awak ada masukkan citation baru dekat kita punya list of reference, automatic update lah. Tapi kalau switch to manual, nanti dia tak update lah. Kalau ada masuk ke apa, dia tak update. So saya suka keep live update, tak kisahlah nak pakai yang mana. Okay, so continue. So dia akan masuk macam, okay, perasan tak dia macam ke dalam sikit, macam salah je jarak dia kan, perasan kan. Saya biasa saya akan apply dulu kepada 24B. 24B adalah jarak yang betul lah untuk gaya UKM. Untuk rujukan apply 24B, okay, jarak dia masih lagi macam tak betul. Okay, jadi cara dia adalah awak cut dulu, cut balik, lepas tu paste je balik, cut, lepas tu paste semula directly terus, baru jarak dia jadi betul. Kalau tak, jarak dia salah okay. Jadi kena pastikan jarak dia dah betul macam ni. Okay. So bolehlah. Sudah siap dah berkaitan gaya UKM. Daripada awal sampai rujukan. Itu sajalah untuk video kali ini. Okay, kalau ada masalah, kalau pelajar-pelajar UKM ada masalah berkaitan format gaya UKM, saya ada beberapa perkara lah saya boleh offer. Yang pertama, selagi saya sekarang ni saya pelajar UKM. Jadi sementara saya ni sebagai pelajar UKM, okay, saya akan habis tahun depan, dan saya saya ni ada kontrak dengan PTSL lah sekarang, dan kontrak saya habis tahun depan 2026 hujung tahun. Jadi dekat PTSL saya ada session info klinik untuk ajar gaya UKM. Jadi kalau ada pelajar-pelajar UKM yang ada masalah
tentang gaya UKM. Dah buat thesis, dah format-format, tak jadi juga, tak boleh nak betulkan. So boleh datang PTSL, booking dulu info klinik ni. Boleh jumpa dengan saya lah untuk belajar cara format gaya UKM. Okay. Yang pertama lah. Yang kedua, tapi ni sampai ujung tahun 2026 je. So kalau pelajar-pelajar tengok video ni selepas 2026 mungkin dah tak ada lah. Okay. So ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang nak contact saya, nak tanya apa-apa, so boleh contact melalui beberapa platform saya lah. Nombor saya ada dekat sini, beberapa media sosial saya yang saya boleh contact. Saya selalu upload video-video tutorial berkaitan dekat TikTok, dekat Threads pun sekarang, YouTube pun ada juga update beberapa video. So boleh follow dekat media-media sosial saya untuk tengok video-video tutorial lah berkaitan format thesis, gaya UKM dan sebagainya. Untuk isu-isu lain boleh contact saya lah. Nak contact dekat nombor saya pun tak ada masalah. Dan yang seterusnya, saya juga ada buat servis format thesis. Format thesis gaya UKM pun ada saya buat. Tak kisahlah kalau pelajar universiti lain selain UKM nak buat format thesis pun boleh juga. Saya buat format thesis untuk semua universiti. Tapi untuk pelajar UKM saya spesifik lah. Saya ada buat untuk gaya UKM. Saya akan check semua sekali dan betulkan semua sekali sampai siap. Sekala ada macam urgent lah kan, nak kena submit esok, tak dapat nak siapkan, ataupun nak submit beberapa hari lagi, format tak buat apa-apa lagi, jadi saya adalah buat servis format thesis untuk baiki semua balik format mengikut gaya UKM. So boleh contact nombor ni ataupun scan dekat QR tu untuk contact dengan saya lah. So kita akan deal lah kemudian untuk format thesis. Okay. Jadi itu sajalah untuk video kali ni. Selesai semua iklan saya. Apa-apa isu berkaitan ke UKM boleh contact saya lah. Okay. Apa-apa kita jumpa waktu akan datang. Assalamualaikum.